Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita pada bab yang terbaru iaitu nama-nama candlestick. So, saya harap anda dah play video saya yang sebelum ni iaitu cara-cara melukis candlestick. So, bila anda dah tahu cara-cara melukis, so sepatutnya ada once dah keluar perjalanan candle ni, sebenarnya anda dah tahu perjalanan chart ni, sebenarnya anda dah tahu apa candle-candle yang akan terhasil. Tapi masalahnya kita tak tahu apa nama-nama untuk candle-candle yang telah terhasil. So sini sekarang ni adalah bab yang lain iaitu bab nama setiap untuk beberapa candlestick yang terhasil. So sekarang ni saya akan ambil new pane dan sekarang ni ada beberapa sebenarnya banyak candlestick yang membentuk, cumanya ada beberapa candlestick yang diberi nama khas disebabkan oleh kemungkinan ada pergerakan harga selepas candlestick itu terhasil. So first kali saya nak memperkenalkan kepada anda adalah candlestick Morbozu. So sekejap Alright, so bagaimana candlestick Morbozu itu? So candlestick Morbozu adalah satu candlestick yang panjang. So ini adalah candlestick Morbozu. So ini adalah bullish candlestick Morbozu. So saya tuliskan di sini. Bullish candlestick bullish Morbozu terus Morbozu. So Morbozu. Okey, sekejap saya besarkan sikit. Color kita naturekan dia warna biru hitam. Alright, ini adalah bullish Morbozu. So dia tak semestinya solid buka di atas, buka di bawah, close di atas. Kalau ada shadow sedikit pun dikira sebagai Morbozu juga. So contohnya ada shadow sini. So ada shadow atas dan bawah. Sama ada atas ataupun bawah ataupun kedua-duanya pun dikira sebagai Morbozu, tapi adalah pendek lah. So kalau shadow dia tu terlalu panjang, tak dinamakan sebagai Morbozu. Right, ini adalah candlestick Morbozu, tapi ianya adalah yang bullish. So kalau bearish dia berwarna merah, dia benda yang sama, cumanya dia berwarna merah. Sekejap, saya tukar dulu warna merah. So ini adalah candlestick Morbozu berwarna merah. So ini adalah juga Morbozu, tapi dinamakan bearish Morbozu . So ini adalah bearish Morbozu, yang mana situasi dia yang sama. Kalau ada shadow pun masih dikira sebagai Morbozu juga. So janji dia punya shadow tu adalah pendek lah. Panjang pun boleh, tapi tidak terlalu panjang lah. Cukup hanya sekadar maksimum adalah 2 bit ke bawah. Right, so ini adalah Morbozu. Ini adalah bullish iaitu Morbozu warna hijau, dan bearish adalah Morbozu warna merah. So saya harap anda faham, ini adalah Morbozu. So Morbozu ni untuk anda sebenarnya ada beberapa signal sebenarnya untuk Morbozu, yang mana nanti insyaAllah pada hujung minggu, pada akhir sama ada hari Khamis ataupun hari Jumaat, kita akan belajar pembelian melalui candlestick, yang mana Morbozu ni pun terlibat sama ada pembelian ataupun penjualan. Yang mana pembelian pada Morbozu
hijau dan penjualan adalah pada bearish Morbozo. Right. So sekarang ni apa candlestick yang patut kita highlight kan? Sekejap kita akan new. Sekejap. Saya deletekan dulu. Right. So sekarang ni kita nak pergi ke candlestick yang kedua. So tadi adalah Morbozo, kemudian yang kedua adalah Doji. So Doji kebiasaannya dia adalah berwarna merah lah. So ini adalah Doji. Right. Kemudian ini adalah body dia. So body dia adalah dia tiada body sebabnya harga open dan close pada paras yang sama. Cuma je apa syarat Doji? Doji adalah dia punya high dan low adalah pada kadaran yang sama, iaitu kalau high ni 2 bit, bawah pun kena 2 bit. Itu adalah solid Doji. Ini adalah Doji. Ini adalah Doji Indo lah. So ini adalah solid Doji. So saya harap anda faham Doji. Alright. Kemudiannya Doji ni pun sebenarnya dia ada beberapa jenis Doji. Ini adalah Doji yang biasa kita nampak lah. So ada lagi satu lagi jenis Doji. So Doji semuanya berwarna merah sebabnya dia open dan close pada paras yang sama. So ini pun dinamakan sebagai Doji. So Doji ini dinamakan sebagai Dragonfly Doji. So ini adalah lemak. Sekejap lah. Dragon pun jadi AGI macam tu. Right. Dragon. Right. Ini adalah Dragonfly Doji yang mana dia berbentuk T dan kaki dia at least minimum adalah pada 2 bit, iaitu panjang dia tak boleh satu saja, dia kena at least 2 bit dan seterusnya. So lagi panjang sebenarnya lagi cantik. Ini adalah Dragonfly Doji. Kemudian yang ketiga adalah dia punya lawan dia, iaitu ini dinamakan sebagai Gravestone Doji. So saya harap anda faham dan jelas mana Doji ini terhasil. Sebenarnya adalah berlakunya
harga tidak berubah, tapi sebelum open dan tutup, buka dan tutup, sebelum berlakunya buka dan tutup sesuatu kaunter, dia terdapat pergerakan harga, iaitu sama ada dia naik dulu ataupun turun dahulu, kemudian dia turun dan naik, dan kemudian close pada harga yang dibuka. Itu adalah doji. Sama juga dengan Dragonfly doji ni pun, dia buka, dia terus turun, kemudiannya petang tu dia buyer push balik untuk naik, dan dia close pada harga dia open. Greystone pula adalah yang mana dia buka naik, kemudian petang tu dia turun balik, push, dan dia close pada harga yang dia buka. So kalau ini merupakan signal pembelian sebenarnya, yang mana kemungkinan esok untuk naik itu tinggi, kemungkinan kemungkinan counter itu naik adalah tinggi, yang mana doji ini adalah natural. Sekejap lah. Saya tulis kat sini. Ini adalah natural. Ini adalah bullish. Ini adalah bearish. So kalau anda nampak macam ni, ini kemungkinan signal pembelian, tapi untuk pastikan esoknya dia kena naik dahulu melebihi harga yang dia tutup. Itu adalah Dragonfly. Manakala Greystone adalah satu signal penjualan, yang mana harga dah naik, tapi kemudian seller push untuk turun semula, dan kemungkinan esok dia turun. So kalau harga tu turun pada harga yang ditutup tu, itu ada menunjukkan itu adalah signal penjualan. Dan manakala doji ini adalah uncertainty, dia boleh naik dan juga dia boleh turun. So saya harap anda faham dan jelas penggunaan doji ini sendiri. So yang paling popular adalah doji inilah, yang natural ni. Yang kurang popular adalah Dragonfly dan Greystone, tapi ianya adalah memberi makna yang sama. Dia masih uncertainty, cumanya ini lebih kepada bullish dan ini lebih kepada bearish. Alright. So kita pergi kepada candlestick yang seterusnya. So nanti saya harap anda ingat dan hafal untuk candlestick ni, nama-nama candlestick ni nanti untuk bab beli dan jual nanti, berdasarkan candlestick ni anda perlu ingat kembali. Alright. So sekarang ni kita dah belajar tadi berkenaan dengan Morobozu, bullish dan bearish. Kemudiannya doji, bullish dan bearish. Sekarang ni saya nak share kepada anda berkenaan dengan inverted hammer candlestick. So first kali saya nak share kepada anda adalah hammer lah. Saya lukis dulu lah. Nampak? Right, itu sekejap saya isi. Ini adalah hammer. Ini adalah hammer lah. Saya tulis dulu. Kemudian nanti saya terangkan. Saya lukis dulu, baru senang saya nak terangkan.
So ini dinamakan sebagai inverted hammer. Right. Oh, sepatutnya saya boleh letak ke tepi sikit. Alright. So kita belajar dulu berkenaan dengan hammer. So ini adalah, dua-dua ini sebenarnya adalah hammer. Ini adalah hammer dan ini adalah hammer yang terbalik. Inverted maknanya yang terbalik lah. So dua-duanya adalah hammer. Yang mana hammer dia buka kat bawah ni, dia turun dulu. Dia turun dulu pagi tu, petang tu dia naik dan dia close di atas yang dia buka pagi tadi. So itu menjadikan dia sebagai hammer. So lagi panjang kaki ni lagi better lah. So at least ini kalau ini 1 bit, ini perlu minimum adalah 2 bit. So ini 1, ini nisbah 2. So dia perlu nisbah 2 daripada body dia ni. So kalau body dia 2 bit, dia punya shadow ni kena 4 bit. Sama juga macam inverted. So kalau ini 1 bit, ini kena 2 bit. So ini kalau 1 sen, ini kena 2 sen minimum lah. So lagi panjang lagi better lah. Alright. So apa sebenarnya yang kita perlu faham berkenaan dengan hammer dan inverted hammer. So hammer ni kalau lebih better, sekejap lah. Saya turunkan sikit dia ke bawah. So lepas ni, kalau anda melihat sesuatu counter, contohnya ada so ada candle lebih kurang lah. So tengah candle tu merah turun dan kemudiannya keluar candlestick begini, dan esoknya dia open pada paras yang dibuka dan membentuk candle hijau. Itu merupakan signal pembelian. So once dia dah ada candle macam ni, esoknya dia sama ada gap up ataupun dia buka pada paras yang sama dan dia naik, itu adalah signal pembelian. Ini adalah hammer. Kemudian ini adalah inverted hammer. Macam mana inverted hammer? Inverted hammer berlaku, dia dipanggil sebagai inverted hammer, yang mana ianya adalah signal penjualan. Yang mana? Sekejap lah. Saya buat macam ni lah, senang. So daripada sini, candle warna hijau seperti ni. Right. Kemudian ada lagi satu candle. Dan kemudian keluar candle begini, iaitu body dan shadow dia lagi panjang daripada body dia. Dan kemudian esoknya dia membuat satu, dia close dekat sini. So tak kisahlah. Keluar je warna merah ni, ini adalah signal penjualan sebenarnya, dan kalau esoknya dia turun pada harga yang dibuka, kemungkinan itu adalah signal penjualan. So biasanya dia akan jadi macam ni lah. So sebab tu ini dipanggil sebagai inverted hammer dan ini sebagai hammer. So saya harap anda dapat bezakan dia punya situasi. So kalau nampak saja candle counter tu sedang turun dan tiba-tiba ada satu candle hijau, dia berbentuk shadow yang panjang, itu merupakan signal pembelian, yang mana esoknya insyaAllah dia akan naik dan membentuk satu candle hijau. Itu adalah signal pembelian, yang mana berlawanannya pula bila dia tengah naik dan dia membentuk satu inverted hammer begini, itu merupakan satu signal penjualan, yang mana esoknya kalau dia turun,
kita kena jual dulu counter ni dan monitor kemudian. Ini adalah inverted hammer dan ini adalah hammer. So, saya harap anda faham dan jelas apa yang dimasukkan sebagai hammer dan inverted hammer. So, saya nak buat lagi satu dan saya harap anda tak confuse. Hammer dan inverted hammer adalah berwarna hijau. Hammer dan inverted hammer adalah berwarna hijau. Faham ah? So, nama je hammer, hammer berwarna hijau. Right? Kemudian saya nak buat new. Saya save kod dulu sini. Saya takut anda keliru. Saya letakkan dekat pasta. Ini hammer. Right. Kemudian saya nak memperkenalkan anda satu candle baru. So, ini dipanggil sebagai hanging man. Hanging man dia macam hammer tapi dia adalah berwarna merah. Itu adalah hanging man. Maknanya orang tergantung lah hanging man ni. Yang kedua, buat jauh sikit lah. Ini adalah shooting star. Shooting star dan hanging man adalah berwarna merah. Start. Shooting star. Alright. So, ini adalah hanging man dan shooting star. So, macam mana benda ni terhasil? Apa yang perlu kita faham berkenaan dengan hanging man dan shooting star ni? Sekejap saya adjustkan dulu. Bagi anda faham. Saya takut nanti anda keliru dengan hammer tu nanti. Right. So, saya cerita dulu perjalanan dia. Maknanya, dia buka di atas, dia turun dan naik semula tapi dia tak berjaya close sama ada pada dia buka ataupun dia tak boleh close di atas dia pembukaan kaunter tadi, tapi dia close di bawah pembukaan kaunter dan dengan syarat 1:2 minimum. So, macam tadi juga 1:2 tapi dia adalah berwarna merah. Sama juga macam shooting star, dia open dekat sini, dia naik, kemudian dia turun dan melebihi counter yang dia buka tadi dan dia close di bawah. Itu adalah shooting star. So, shooting star dan hanging man ni anda jangan confuse pula dengan hammer dengan inverted hammer. Dia macam sama, cuma dia candle ni berwarna merah sahaja. Right. So, macam mana situasi dia? So, contohnya kalau anda menjumpai candle ni. Right. Ini adalah untuk hanging man. So, anda jumpa satu candle hijau. Oh, ramah. Dia warna merah pula. Patutnya macam ni lah. So, anda jumpa dia satu candle macam ni. Hijau. Tak kisahlah macam mana pun.
Saya tunjuk contoh saja. So anda jumpa candle macam ni. So anda jumpa candle hanging man ni, anda nampak macam ni, ini merupakan signal penjualan. Yang mana kalau esoknya ni dia open, dia close di bawah, esoknya dia tak berjaya naik langsung, dan dia close pada bawah, itu adalah signal penjualan sebenarnya. Hanging man tu sendiri adalah signal penjualan. Nampak? Ini adalah signal penjualan yang biasanya dia akan terus turun. Baik. Alright, so biasanya dia akan terus turun. So saya nak anda ulang dan hafalkan balik macam mana hammer dan inverted hammer. Bila hammer dia daripada atas turun bawah, ada hammer hijau, dia akan naik. Kalau hanging man dia terbalik, dia pada hijau, dia jumpa satu candle merah, dia tergantung ada shadow dia 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda daripada body ni, itu adalah signal penjualan yang mana kemungkinan besar esok adalah dia boleh turun. Itu adalah hanging man. Kemudian shooting star dia macam ni Sekejap. Nampak. So ini adalah shooting star. So ini adalah shooting star. Bila anda nampak dan dia menjadi shooting star macam ni, itu adalah signal penjualan sebenarnya, yang mana kemungkinan besar esoknya dia akan turun. Sekejap leceh sikit nak lukis, tapi terpaksa saya lukis. So kemungkinan besar esoknya dia turun. Right. So itu hanging man dan shooting star. So kalau dekat sini tadi, sekejap. Saya kena tengok balik gambar tadi. Sekejap. So, alamak, sebenarnya saya salah lukis ni. Ini inverted hammer bukan macam ni. Maafkan saya terconfuse sebenarnya. Ini adalah sepatutnya shooting star. Saya lukis semula macam mana ni. Right. Jangan confuse. Sebentar. Ini adalah shooting star. So, shooting star dia sepatutnya dia tengah naik dan nampak dia macam ni dan dia membentuk candle merah. Inverted hammer pun boleh jadi macam ni juga. Cumanya dia berbentuk warna hijau dan kemungkinan besar esoknya dia bearish, dia turun. Dan lagi satu ini kepada saya buat new. Ini kepada yang inverted hammer tadi. Inverted hammer betul. Satu, dia punya situasi dia macam tu. Kemudian situasi kedua.
Situasi kedua, kalau anda jumpa candle macam ni, so dia dua nisbah satu lah. Mak. Saya nak bawa dia ke bawah, dia tersilap lukis dia ke atas. So kalau ada situasi macam ni, kalau anda nampak inverted hammer, dia warna hijau lah inverted hammer. Hijau dah confirm kena hijau. Dia macam hanging man tadi juga. Right. Dia dua nisbah satu. Kalau ada bearish, bearish candlestick lah, dia daripada atas, dia turun. Dan bila nampak macam ni, dia masih natural, cumanya selalunya dia akan naik berwarna. Dia kalau dia boleh melepasi counter yang dia tutup semalam tu, kemungkinan besar dia akan menjadi bullish. So ini pun adalah inverted hammer, tapi jarang berlaku. So ini adalah situasi kedua, tapi jarang berlaku lah. Yang selalu berlaku daripada bawah, dia membentuk inverted hammer dan dia kemudian dia buat bearish. So saya nak anda faham dan jelas keempat-empat candlestick ni, iaitu hammer, inverted hammer, shooting stars, sekejap tadi, hammer, inverted hammer, shooting star dengan satu lagi tadi adalah hanging man. So saya nak anda faham dan jelas, anda kena play balik, anda buat sikit Dota dan harap anda tidak keliru sebenarnya. So bila ada hammer sebenarnya berwarna hijau dan dia adalah signal pembelian jika di bawah dan signal penjualan ada pada di atas. Tapi pada shooting star dia adalah signal penjualan untuk kedua-duanya sekali. So saya harap anda faham dan jelas keempat-empat dan kesemua candlestick yang ada, yang telah saya sharekan tadi, insyaAllah. Dan selepas ini kita ada lagi bab-bab yang berat, yang mana saya tak nak bebankan anda dengan satu video saja. InsyaAllah nanti kita akan belajar lagi sebenarnya penggunaan penuh, dan saya akan bagi sampel dekat chart. Dan kita akan melihat sendiri candlestick yang kita telah belajar tadi, iaitu Morobozo, candlestick doji, ada beberapa jenis doji, dan kemudian hammer dan hanging man ataupun shooting star. Itu saja untuk setakat ini. So saya harap anda jelas dan nyata, dan saya tadi bukannya confused, saya just tertinggal satu nota ini saja. Alright, itu saja untuk setakat ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.